Sampai lah Alhamdulillah. Udah sampai, Cok. Oi. Inilah Ipoh hotel. Keluar dah bahasa aku. Oh, ni kampung kau? Kita dah sampai Ipoh. Dah sampai hotel. Saya nak balik bilik sih. Saya nak balik bilik sih. Penat lah, Puk. Lihat dulu. Tidur, bangun, baru makan. Benda simple lah. Hey, Pin! Hey, Pin! I'm coming! Engkau ingat? Engkau ada masa nak rehat ke? Memang indok lah. Engkau makan ada tas ni ha. Man, jangan mencakap dah. Baca. Oh, ada tas macam biasa. Macam biasa. Apa tu? So hari ni misi kita pergi cari restoran yang legend di Ipoh. Legend? Bukan setakat tu. Kita ada misi nak kena susun barang tinggi-tinggi. Cawan ke? Mau Apa kita tu? tinggi dah. Mau dia dah cukup tinggi. Itulah. Susun apa lagi? Mana lah kita tahu? Tak apalah. Sambung lagi kita. Dia makan apa ni? Jangan lama-lama sangat. Ayo, minuman apa yang paling popular? Ayo, apa yang paling popular? Siap. Tolong. Tak tahu. Air soya. Air soya. Soya, betul. Selalu saya datang Ipoh perlu soya. Kau yakin dengan jawapan kau, Mak? Saya yakin saya dah tahu dah ni permainan semua ni. Jawablah apa pun. Psycho. Ayo, white coffee. White coffee. Cubalah dipanggil Abang Bunyi. Saya. Abang Bunyi bagi yang kecil-kecil dulu, Abang Bunyi. Ada orang kat belakang. Tak gila. Apa jadinya tu? Apa tu? Nika. Apa tu? Mak senang ke? Bunyi apa? Oh, senang soalan dia. Yes. Bangunan lama yang masih lagi jadi tarikan utama di Ipoh. Apakah namanya? Orang Ipoh. Jangan buat malu orang Ipoh. Come on lah. Bukan orang Ipoh. Saya rasa Oh, jangan digaru. Kelly Castle, Cok. Kelly Castle? Bangunan lama. Tapi saya rasa salah tu. Jawapannya stesen kereta api Ipoh. Alah, malu lah ni. Aku bukan apa, Eli. Aja gila. Aku Kelly mesti Castle. tolong kau. Panggil sendiri, bang. Abang Bunyi. Abang Bunyi. Yang tak tolong sangat. Yang tak tolong sangat satu. Sila, Abang Bunyi. Masalah kau, Bu. Saya suka episode kali ni. Rambut udah kopa helmet, Cok. Dia pakai helmet lagi. Saya suka apa tu? Ya Allah, MS88 dia baginya aku. Mendebarkan episod semakin mendebarkan. Mendebarkan. Dalam aplikasi Grab, restoran yang ada badge sendiri tu dalam kategori apa? Jawab, Wi. Jawab. Ketawa juga, weh. Ketawa. Kau ketawa orang kan? Cari tu. Grab Signatures. Ya Allah, beri tepukan! Betul ke? Jawapannya betul! Selamat Untuk dia senang Mana ada orang makan pakai helmet nah. Kau naik motor je? Aku naik motor mak ni. Oh, kita dah sampai nasi ganjol. Inilah dia. I show you guys. Tolong kau. Let's go. Ana. Kasih itu 3. Kau banjir baiknya. Alamak, ini macam. Okey. No. No, yang kau order pun. Orang kata inilah masa ni. Memang dah time untuk supaya kita order semua apa yang ada. Bos Bos. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Siapa nama bos? Mahathir. Mahathir. Standard kita punya ayam dengan telur masin. Okey. Sambal kelapa. Basic lah. Basic.
Okey. Tahulah tambah lah, daging, udang, ikan, sotong, tulang ikan. Itu add on lah. Satu hari kan? Banyak order bos. Boleh tak ya? 1,200 macam gitu bungkus. Sehari bos. Sehari. Kau biasa-biasa ni maksudnya memang padu. Memang paydu. Oh, itu yang bungkus Grab. Ya, Grab lah. Yang kedai lah kan lain. Kedai lain lah. Duit banyak, bos. Amin. Oh, salah, Mas. Amin. Boleh berkat. Okey bos. Okey. Kita nak try. Kena dulu Cuba bos. dulu try dulu. Boleh ya? Okey. Boleh, Mak, eh? Okey. Mantap bos. Thank you bos. Thank you bos. Thank you. Oh, dia ada dessert pun ada. Ya ada. Ini memang signature orang kata signature. Memang kena dengan Grab seat ni. Yeah. Patah balik sama kau. Dia punya special ni. Apa tu? Sambal. Sambal ke lepus? Dia memang tak ada cawangan lain pun Tak ada. The one and only. The one and only, the originality. Wow. Ini nak makan pun susah juga ni. Kenapa? Saya tak nampak. Saya baru tahu perasaan cherry pakai design. Dia orang tak nampak kau buka dulu. Benda pun sedap. Lantak ada orang. Tapi betul ke Ipoh ni Rock City? Alamak. Ikan dia rasa ikan bawal tu. Ya, memang. Oi. Tak ada. Mungkin yang tak tahu. Jahat lah dia orang. Evil lah. Evil lah. Ikan ni cuma kata tangkap kat sungai kita. Betul ke? Kau ni ikan bawah sungai pula. Kau ni. Saya tak tahu, saya tanya Wak Ipoh. Aku tak biasa lah. Apa tak rasa? Saya nak lauk baru jumpa nasi. Patutlah ada keropok dia makan seorang lah. Aku dah kopok macam mana ni? Iyalah tu. Aku trauma lah keropok-keropok ni. Kenapa? Teringat yang challenge makan bunyi tu? Bukan. Yang tu hari tu? Tak ada. ABC tu tak ada. Tak ada ya? Ni bukan... Boleh bunyi. Ni boleh bunyi. Ni bukan makanan yang bukan ya? Bukan. Kau relax je. Takut. Benda pun tengah nak mencekik ni. Itulah. Janganlah orang tengok ni. Tapi biarlah diorang tengok, kita makan. Betul lah. Jangan, kita orang kena dulu kan? Kena dulu. Apa roti? Kedai dah tutup. Masa donya tak ada. Mana dia pergi ni? Dah lah nak bawa ke kedai kedua ni. Pelik ni. Halo. Sampai. Ke mana-mana kau bawa kita orang ni? Inilah dia. Kau tidur, Kau bangun. Ni aku nak tempat cerita. kau bawa ni. Bukan. Kau pernah betul. Tempat apa kau bawa ni, Bu? Ini namanya The Kitchen. Style lah tempat ni kau bawa. Jom. Assalamualaikum. Oh, ni The Kitchen. Sini. So dia ada macam-macam. Kak, apa yang terbaik dari kedai ni? Hantar kat meja. Oh, senang gitu Senang. Dah berat, tolong. Bahu ke apa? Kepala. Oh, kepala. Oh, dah berat. Tadi nasi ganjor pula. Kena pula. Tapi macam-macam juga ni dia hantar ni. Mana tahu kau yang order tadi? Binatang apa ni? Aku suruh dia hantar je. Bos. Hey, see. Oh. Hey, boss. How are you? Bos. What's your name? I'm Danny. Danny. Nice to meet you, Danny. Nice to meet you. Yang paling depan ni kami punya rute nancho. Ini yang paling kami punya famous punya nasi lemak ayam berempah. Berempah. Lagi tu ini nyonya laksa. Lagi ni ialah itu kami punya smash burger yang paling famous punya. Kalau first time datang sini memang I recommend nasi lemak chicken berempah dengan I punya smash burger. Oh, mantap lah, bos. Wah, mau cuba lah, bos. Boleh? 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 Cuba tu. Kita kena dulu lah. Okay, boleh? Okay, thank you so much, boss. Okay, Thank you so much. okay. Mr. Danny. Thank you. Nice to meet you, Danny. Okay. Kau dah aim apa tadi? Aku dah aim benda ni. Mudah hidup kau. Kena. Geng, jom geng. Kena, geng. Number one, bro. Kau tahu Nasi ayam berempah. Ni ya. Siapa masak? Siapa masak? Abang belakang. Sedap, bang. Aku ni special sikit. Cuba Bismillah. Oh, ni kalau cabaran yang bunyi tu dia dah kalah. Dia lain lah, dia macam special lah. Apa yang dia?
Dah tahu yang special tu. Dia macam Ada biasa special ada telur. telur. Tak ada telur. Dia berempah-empah. Cuba makan benda ni pula weh. Hebat. Tak ada orang makan. Kalau dia cabut, pickle ni jatuh. Oh, betul juga. Ya, pickle tu memang dia macam makan half pickle. Amboi ceramah pula aku kan. Tak kena. Macam tu lah. Dia aim ni lain. Dekat tengah. Dua kali tak kelakar. Masih baik. Tak cukup kan? Tak cukup. Dia kena dua tau. Kau kena rata kat tu. Macam mana rata dia? Ikan bilis. Semua sedap. Kalau tak ada, dia tak jadi insil lemak. Memang sedap lah apa. Hai, apa pasal? Apa ni? Kenapa? Mengap lari dia tadi. Hei, tak betul lah dia ni. Ha. Oh, kenakan teman ni tadi. Dalam game Kapten Jecek lagi. Apa tu? Teman pula kenakan kau bang. Apa cek? Kapten Jecek. Hai, sampai menyambung. Tahu ke? Tak tahu apa benda ni. Tahu ke? Saya channel ni seram ah. Seram. Moh lagi dah. Seram lah. Inilah dia. Tapi Masdo bukan main bertiga. Ada teman-temannya sekali. Oh my goodness. Apa nama kumpulan? Mula. 1, 2, 3. Ayo! Berfikir! Tak masuk logika. Okey, permainannya korang kena susun cawan ni secara menegak macam gini. Macam gini? Macam gini. Tapi Tapi dipikir oleh cara macam mana tanpa guna tangan. Dipakai belonnya. Dipakai belonnya. Okey? Dalam masa 1 minit. Kita mulakan. 3, 2, 1. Go. Yang itu. Dia mula. Dah mula. Dah. Nah. Dia mula cepat. Dia mula. Ayo! Jangan. Ada boleh macam-macam! Nampak kita dah siap. Kita nyanyi dulu. Ini fokus lah. Jatuh lah Jerry punya. Jerry, jatuh. Oh, saya tak buat. Cepat. Berapa? Cepat, Jerry, jatuh lah. Maafkan saya. Apa ni sebut? Dah habis. Udah. Perlawanan ini tidak adil. Ini tidak adil. Saya mau repeat. Okey, 1 minit kita pun dah habis. Jom kita tengok apa hasilnya. Kumpulan. Ayo. Mantap. Baru tapuk. Ni base lah. Baru base. Okey. Kita pergi kumpulan. Berfikir! Aja tak mikirnya tadi. Udah naik 1 tangga. Ada tapak, ada tangga. Yahoo! Mantap. Ini kumpulan yang paling Tak payah chemistry, macam tu. paling bersedia di awalnya. Tadi siap menyanyi Logika. Di mana logikanya? Tapak pun tak ada. Tiang pun tak ada. Sebab Kenapa seminit. ada lipat-lipatnya begini? Kalau bagi 2 jam tadi siap. 2 tingkat. Jam, baik kat Tadi rumah. kita bincang-bincang Rumah ni lagi. tu. Macam mana lah kan? Tapi yang kalah tetap kalah, yang menang tetap menang. Seperti yang saya cakap tadi. Siapa tu? Yang menang akan dapat kelebihan di next episode. Dan pemenangnya Kita tu. kumpulan berfikir. Memang betul-betul berfikir mereka ni. Jadi kepada yang kalah, episod seterusnya lagi mencabar, lagi menakutkan. Padan kita korang. Bersedialah. Tapi apa-apa pun hari ni memang best sangat-sangat. Kita dah pun melalui info yang sangat awesome. Info jarang mengecewakan lah, Bu. Betul. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Mana dia?